Okay guys, so guys, ingat tak hari tu phone aku pecah, ingat phone aku pecah. Kau tengok phone aku. Ni 16 Pro tau. Pasang minyak gamat okey kot. Ataupun kalau tak boleh pasang minyak gamat, tahun depan aku beli baru je lah. Aku dah cakap itu, aku kata aku nak beli phone baru kan, 17 sen. So jom kita pergi tanya dulu stok ada tak. Kalau tak ada stok tak payah dia video ni kan. 16 17 Pro, 17 Pro, 17 Pro. Ada stok. Ada bang. Ada stok. Nice. Kalau oren. Ada. 17 Pro. Banyak lagi bang. Tanya berapa gig. Lagi bang. Berapa gig gig paling low berapa? 256 je lah. 256 je lah. 256. Ada tu. Berapa bang? 5499. 5499 guys. 5499. Nak ambil ke tak duk? Ya jom lah. Boleh bang, angkat lah. Ui. Ada weh. Ni nak buat pembayaran terus kan? Kan saya buat pembayaran dulu, nanti kita jumpa sekejap lagi, kita unboxing, okey? Okay guys, ni dia 17 Pro kita guys. Mana resit tu? Ni resit tu, dah beli tu. Okay, ni untuk korang lah sebab korang kata Razim quality video macam apa ni, apa semua. So, apa lagi? Kita unboxing lah kan? Unboxing lah. Wih. Woo! Weh, malah nak cakap lah. Ni aku rekod sekarang ni pakai 13 Pro tau. So ni 17 Pro, aku tak tahu lah. Kita tengok pecah ke tak kat dalam. Harap-harap tak ada apa-apa yang berlaku lah. Inilah. Baik tu. On. Mantap, on. Barang jadi. Ni aku nak tunjuk aku beli je. So, pergi jangan lupa untuk follow lah. Aku dah menjanjikan korang. Okey? Aku dah menjanji, aku dah tengok komen korang tu suruh beli. Aku dah beli. Okey? So, kau nak pergi? Komen lah. Kau nak pergi? Nak suruh beli apa pergi? Beli lah. Komen. Okay?